Jumpa lagi kita kali ini di dalam channel You Siapai. Jadi cerita kali ini yang diceritakan kepada saya, kisah dia bukanlah cerita seram, tapi lebih kepada pengalaman dia sendiri ketika dia memancing waktu dia balik ke kampung halaman. Jom kita teruskan cerita dia. Jadi dia balik ke kampung pada hari raya yang lepas. Jadi lepas hari raya, kalau di kampung dia hari raya ni mungkin tak sampai paling meriah pun 2-3 hari. Masuk hari raya keempat ni orang dah mula buat aktiviti harian seperti biasa. Jadi masa itulah dia ambil keputusan, oleh kerana dia teringin sangat, dia nak makan ikan sungai, dia kata. Lebih-lebih lagi kalau dapat ikan lampau, ikan sungai yang fresh, segar. Jadi dia pun ambillah keputusan untuk memancing seorang diri. Kebiasaan dia kalau dia pergi memancing, dia akan ajak kawan-kawan dia. Tapi kali ni dia cakap dia nak pergi solo. Maknanya dia nak pergi seorang-seorang. Jadi dia mulalah cari cacing di belakang rumah dia. Gali tanah, pakai umpan cacing je. Dapat agak-agak cukup, dia cakap bekal untuk berumpan. Dia ambil pancing dia, dia bawa lah segala peralatan mancing dia. Raga, parang. Kalau di kampung saya memang kena ada parang ni. Kita tak tahu kan binatang-binatang masa masuk di dalam perjalanan masuk hutan. Jadi dia naik motor. Untuk sampai ke tempat memancing tu, motor tak boleh sampai masuk ke dalam. Jadi nak tak nak, motor dia tadi dia tinggalkan dekat tepi kawasan perkuburan. Jadi perkuburan ni tadi tak jauh dari rumah dia. Boleh je kalau nak jalan kaki, tapi malas. Jadi dia letaklah motor dia dekat tepi kawasan perkuburan tu. Dari situ dia turun ke sungai, dia jalan ke tempat spot yang memancing. Spot dia ni memang cantik. Maknanya tadi di atas dia air terjun dan di bawah dia lubuk. Lubuk tu memang sangat besar. Dan orang kampung kat situ juga, dia pun tahu cerita tu sebenarnya. Tempat tu memang kerap kali orang melihat penampakan yang pelik-pelik. Kadang-kadang ada yang melihat buaya putih, ular besar, orang yang bukan-bukan, macam-macam lah penglihatan yang ada dekat situ. Dia tahu cerita tu, tapi dekat situlah lubuk ikan tu memang banyak. Balik, asal mancing kat situ, balik, memang tak balik kosong. Paling-paling pun 2 ekor dapat. Tapi jarak dia daripada di tempat dia pakai motor pergi ke kawasan mancing tu lebih kurang dalam, kalau jalan kaki, jalan santai-santai, lebih kurang dalam setengah jam macam gitulah sampai kat situ. Tapi kalau jalan laju, dalam 20 minit lah. Tapi kalau berlari sekejap je. Jadi dia jalan santai-santai, dia sampai kat situ, dia ambil satu spot. Mana spot tu? Spot yang dia ambil tu memang baik. Kalau dia baling joran dia kat sana, memang cun-cun sampai kat tengah-tengah lubuk. Jadi dia letakkan peralatan dia, dia standby, dia prepare semua barang-barang mancing dia siap, dia baling. Jadi dia pergi tadi tu, pergi dalam sekitar lepas pukul 1:30, lepas waktu Zohor gitu. Dia sampai dekat spot mancing dia dalam sekitar dekat pukul 2 lebih, 2:30 gitu dia dah sampai. Dia start mancing lebih kurang gitu. Tapi yang pelik, waktu dia mancing tu selalunya tak adalah tunggu lama. Tapi kali ni dia kena tunggu lama kat situ. Maknanya tadi dalam sekitar dekat 2-3 jam juga dia menunggu. Dan nak hampir senja. Barulah dia rasa permainan bermula daripada ikan. Ikan dia dah mula makan. Dia makan, dia naik. Adalah dalam 3-4 ekor dia naik. Dia tengok cuaca, dia nak malam dah ni. Maknanya tadi kalau dekat kampung dia, cuaca memang cepat malam. Kalau dah pukul 6, memang dah sunyi dah kawasan hutan. Jadi dia pun bersiap-siap lah nak balik. Dia tengok jam, dah dekat pukul 6. Dia kemaskan barang mancing dia. Dalam dia kemaskan barang memancing dia tadi tu, dia ikat mata kail, mana umpan yang tak habis dia pakai, dia buang semula ke laut.
dia terdengar seperti ada sesuatu yang terjun ke tengah-tengah lubuk tu. Jadi secara spontan, bila dia terdengar sesuatu yang terjun ke tengah-tengah lubuk tu, dia pun pandanglah ke arah tu. Betul, memang ada kesan gelombang, seolah-olah macam ada sesuatu yang terjun ke dalam lubuk tersebut. Masih ada lagi gelombang yang kuat, batu yang tepi-tepi tu basah. Dia perhati, dia dah mula rasa lain. Dia tengok sekeliling dia siapa yang terjun ataupun siapa yang baling sesuatu kat situ. Dia tak nak fikir panjang, sebab dia dah memang tahu tempat tu memang keras. Dalam masa-masa dia melilau, dia kemar-kemar barang tu, mata dia melilau dekat sekitar tu. Di atas air terjun tu, di atas batu air terjun tu, dia nampak beberapa kelibat orang berpakaian tradisional Sarawak sedang berjalan di atas batu tu. Tapi dia tak nampak penuh. Kelibat tu dia macam lalu sekejap je. Beberapa orang, bukan seorang, bukan dua, tapi beberapa orang. Dia tak pasti berapa orang, dia macam sekejap. Sup, dia nampak kelibat tu masuk semula ke celah hutan. Dia tengok benda tu, kat situ hati dia mula berdebar-debar. Dia cepat-cepat kemaskan barang dia. Dia siap dia kemas, baru je dia bangun nak bawa barang di tempat duduk. Dia bangun, dia pusing je ke belakang. Astaghfirullahalazim, dia cakap. Terkejut mat dia. Tiba-tiba di belakang dia berdiri seorang pakcik tua tanpa memberi salam. Orang yang dia sangat kenal terpacul di belakang dia. Masa tu dia kata rasa nak runtuh jantung, rasa nak pengsan seketika. Dia kata, astaghfirullahalazim. Pakcik tu datang tak bagi salam apa, berdiri terpacak depan, dengan mata dia tengok dia bulat macam gitu, tengok dia. Lalu dia tegur lah pakcik tu. Pakcik nak mancing juga ke? Dia kata gitu. Kita panggil nama pakcik tu Pakcik Saib lah. Pakcik Ip. Pakcik Ip nak mancing juga. Dia tanya gitu. Sebab dia tengok pakcik tu datang tangan kosong, tak bawa apa-apa. Taklah, kata pakcik tu, saya nak naik ke atas, kebetulan lalu. Dia cakap gitu. Oh, dia nak balik ke? Pakcik tu tanya dia lagi. Ya, dia nak balik. Yalah. Dia tak fikir banyak, dia tak peduli. Seolah-olah macam memang dia tak pedulilah. Pakcik tu asyik berdiri tercegat kat situ. Dia pun ambil semua barang-barang dia pun, dia berjalan. Dia berjalan, dia tengok keadaan kat persekitaran dekat situ memang dah agak gelap. Bunyi burung-burung hutan, bunyi unggas dah mula dah kedengaran. Memandangkan tempat dia pakai motor tu lebih kurang dalam setengah jam juga kalau nak jalan sana. Jadi dia pun berlari-lari anak lah untuk balik sana. Dia cepat sikit sampai. Sebaik saja dia sampai dekat sana, tempat pakai motor, dia baru dah naik ke atas tebing, dia ternampak 3 orang sedang menggali kubur. Jadi dia pun tegur lah 3 orang tu. Dia tanya, Mat, siapa yang meninggal? Jadi salah seorang orang kampung dia menjawab, Pakcik Ip yang meninggal. Pukul 12 tadi dia meninggal. Sekarang dah on the way balik kat sini. Nanti dia orang kata mungkin lepas maghrib ni sempat dikebumikan dekat sini. Mendengarkan jawapan tu, aku terus tergamam. Muka aku dah berubah, aku rasa. Tengkuk aku dah makin kembang. Saya baru je terserempak dengan Pakcik Ip dekat tadi, waktu saya nak balik kat sini. Tu dekat lubuk bawah air terjun tu. Aku cakap begitu. Serentak aku cakap gitu, 3 itu terus berhenti mencangkul kubur tanah tu. Dia orang pandang aku, tepat 3 orang. Kau biar betul, kata salah seorang dari mereka. Ya betul, kata aku. Memang betul-betul si Pakcik Ip tu yang tadi tegur aku kat sana. Dia mandangkan dia 3 orang tu dah saling berpandangan begitu, dan pun seorang pun cakap, dah kau pergi balik dulu lah, kau balik, kau mandi, nanti senang-senang kau datanglah sekali, ikut sekali pengkebumian dia. Dia cakap,
okeylah. Jadi aku pun naik atas motor, aku balik rumah, aku bersihkan badan aku mandi, aku letak pancing semua, aku mandi. Sempat lagi, lepas je maghrib tu, aku terus pergi ke kawasan kubur. Aku nak tengok betul ke Pakcik Ip yang dikebumikan hari tu. Sampai je orang bawa jenazah van tu, parking kat tepi kubur. Aku memang dah tunggu. Dikeluarkan jenazah dari van, aku terus ambil bahagian tengah, aku terus pikul, ikut ramai-ramai pikul jenazah tersebut pergi ke liang yang dah digali tadi. Dan apabila jenazah itu dimasuk ke liang dan salah seorang membuka ikatan di bahagian kepala untuk mengeluarkan muka, dekat situlah aku terkejut. Jenazah yang dikebumikan itu, itulah jenazah Pakcik Ip yang aku jumpa di lubuk tepi air terjun tadi, berbual dengan aku. Rasa terduduk seketika aku melihat apa yang aku nampak. Aku tak fikir panjang, aku terus sedekahkan Al-Fatihah kepada Pakcik Ip. Dan selesai pengkebumian, balik ke rumah, alhamdulillah tak ada apa yang terjadi kepada aku yang pelik-pelik, demam ke apa ke, tak ada apa, aku pun tak dapat mimpi apa-apa. Semuanya jalan macam biasa. Itulah pengalaman dia. Aku mancing seorang diri di kawasan air terjun kampung aku. Dia tak menyeramkan, dia lebih kepada pengalaman. Sekian.